wakil kalau saya ni Tuan Haji Zulkarnain, wakil Perdana Masjid Salam Hormat Tuan Haji Zulkarnain. Silakan. Kepada Haji Tuduhan, kita punya main of show hari ini, alhamdulillah. Barisan Ketua Kuasa Surau Kepala, barisan Jasa Khas sebenarnya sambutan majlis Aidilfitri anjuran Surau Kepala. Syawal telah meninggalkan, 1 Syawal telah meninggalkan kita sejak 20 hari yang lalu. Tapi kemeriahan Syawal masih jelaskan, menerangkan. Kita nanti akan dan bagi lorong 3, 5 dan 7 yang diketuai oleh Carahib, Kedua, Mi dan Bihun Goreng. Lalu 8 diketuai oleh Tuan Haji Sawiti dan rakan-rakan. Ada Kapu Unit yang tulis sebelah tu. Lorong 9, 10 dan 13 Cikgu Hamdan dan Pak Ahmad Wahid, Kongku Rekong duduk sana. Panas lagi. Lorong 12 yang diketuai oleh Nur Azmi, kebetulan buah-buahan dan minuman. Buah-buahan dan minuman. Buah-buahan dan minuman. Saya datang sini buat. Dekat sekolah sana, insyaAllah. Manakala nanti nama musuh kainan, musuh kainan dari kampung Sejumur. Untuk sana nanti saya ada beraneka burung. Yang kampung Sejumur. Oh, Sejumur. Okey. Selain ini rasa kolak di Korea. Silakan, silakan berjumpa selera. Di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan penghargaan kepada pihak UNICEF, dan juga individu-individu yang telah memberikan semangat RM10 dan tenaga bagi menjadikan majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan buah silaturahim antara kita akan berkekalan hingga ke akhir hayat. Mudah-mudahan semangat kerjasama ini akan berkekalan hingga ke akhir hayat. Mudah-mudahan semua yang baik itu ada di kampung Marawajidah. Bila habis? Dijemput 20 dengan menggunakan lepas kerja ni asal lah 20 lepas ni asal lah. Itu kau boleh call betul apa orang ni? InsyaAllah. Ya, kita ada banyak makanan hari ni. Selamat datang. Kau je sebaik ya, tolong daftar sebelum masuk. Senang kita rekod ya. Dan dari sini sampah pula, tolong buang sampah ke dalam tempat tong sampah yang telah disediakan. Saya pun tak niat nak bayar. Jadi sebelum saya mengakhiri percakapan ini, tadi saudara Nur Azmi berbantu. Saya bantu juga lah. Kukur kelapa perhan santan. Kelapa disanggarai, santan disukat. Jangan lupa amalan sepanjang tahun. Syawal diraih cukup dan berkat. Selamat datang kepada Ustaz Zahir. Kompak kita di seorang ini ya. Selamat datang. Ya.
Sila Ustaz. Sila Ustaz. Tahu Ustaz daftarkan dia tak apa. Kerana bertulis. Sebab dia jam bertuah tu, nombor rumah. Jadi akhir kata, jika dapat kedapatan sebarang salah silap saya peribadi, saya mohon maaf. Dan jika dapat sebarang salah dan silap tersilap kepada semasa mengenai urusan surah Al-Falaq, saya pun ampun dan maaf. Mudah-mudahan macam saya cakap tadi, ukhuwah silaturahim antara kita akan kekekalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan sedikit penghargaan dan terima kasih atas ucapan promosi surau sebentar tadi. Nantilah. Saya pun kena jaga makan ni. Roti aku ada ya? Ketupat lemang, biskut, kuih raya, ayam merah juga sudah tersedia. Tunggu apa lagi, jom kita jamu selera. Tanpa membuang masa, majlis mempersilakan hadirin untuk menikmati ibadah yang telah tersedia di hidang. Tuan-tuan, puan-puan sedang hadirat jamuan atau ibadah yang kita adakan pada hari ini adalah berkonsepkan mengikut forum dan juga secara program. Oleh itu, nikmatilah ibadah yang ada dengan penuh rangka kesyukuran. Ingatlah, saudara mara kita yang berada di Bukit Gaza, Palestin, yang mana ketika ini mereka sedang teruk dikerjakan oleh pihak Zionis laknatullah. Jadi setiap kali detik hayat kita, detik nyawa kita, ingatlah tentang penderitaan yang dialami oleh saudara kita yang berada khususnya di Bukit Gaza. Kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat yang baru tiba ke majlis yang diadakan pada hari ini, saya mengucapkan selamat datang dan alhamdulillah ada sudi untuk hadir atas undangan yang telah dihadirkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tiada had masa ataupun tiada had apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak jamu, nak rasa terulang pada diri sendiri. Di kesempatan ini, pihak Surau Al-Falaq Kampung Rafidah ingin merakamkan sedikit penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para penyumbang, sama ada dari segi kewangan ataupun tenaga ataupun pikiran, yang mana ia terdiri daripada Al-Falaq Kampung Rafidah ini khususnya, kerana tanpa anda kita tidak akan dapat bergerak dengan sebaiknya. Kepada pihak UNICEF, Surin Azwan Maju, Kedai Itanski, terima kasih jazakallah khairan atas kesediaan untuk menyumbang bagi memeriahkan program kita pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan yang hadir pada hari ini, di majlis ini nanti akan diselang-selingkan dengan cabutan nombor petuah dengan handphone yang istimewa sebanyak 30 sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi, dan tuan-tuan boleh tengok sebahagiannya di hadapan pintu masuk ke khidmat. Selain daripada itu juga akan diadakan pemilihan pakaian tradisional cantik, teka kacang dan juga hadiah misteri. Yang hadiah misteri ini kita akan umumkan pada penghujung program kita pada hari ini. Kemisteriannya memang misteri, jadi haraplah kepada tuan-tuan dan puan sekalian dapat menunggu apa yang
industri yang telah pun disediakan oleh pengurusan surau. Okeylah, saya bagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjamu selera dengan penuh menikmati dengan rasa santai dan tanpa tentu terburu-buru nak balik. Kita relax, kita berkumpul di ruangan di pekarangan surau Al-Falah ini. Samping itu juga saya nak menjemput khususnya kepada kaum bapa supaya kalau boleh adalah solat secara berjemaah di surau ini, kerana itu ruang masih terbuka dari masa ke masa waktu subuh hinggalah ke isyak. Selepas isyak baru kita kunci. Jadi sementelahan kita masih lagi berupaya, masih lagi mampu untuk hadir ke rumah Allah ini. Datanglah, jangan nanti datang diimamkan oleh imam, tuan-tuan terpujuk kaku di hadapan. Untuk teman-teman juga, surau ini penuh dengan aktiviti pengajian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Begitu juga dengan pihak muslimah yang aktif mengadakan program-program mereka sendiri. Untuk teman-teman penghulu dan juga hadirin yang hadir pada hari ini, dalam bulan puasa tempoh hari kita telah melancarkan infak untuk mendirikan tempat meletak motosikal, dan alhamdulillah kultifan telah mencecah 6,200 dan sebahagian kerja telah pun dilaksanakan oleh pihak kontraktor, dan insyaAllah selepas hari raya ini sama-sama kita doakan akan turut satu bangunan di belakang tempat Saudara Rizal Masa Apak sekarang ini, tempat meletak motosikal yang mana ianya sebagai kembangkan demi untuk kebaikan kita bersama. Dan insyaAllah juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas sahaja selesai projek pembangunan tempat meletak motosikal, pihak surau berhasrat untuk membaik pulih ataupun menaik taraf kolah yang ada, kerana kolah yang ada tidak mesra kepada warga-warga yang telah pun bersara, dan kita akan juga berkonsepkan sumbangan infak daripada orang ramai, insya-Allah. Mereka ini akan memulakan penerbangan awalnya pada 28 hari bulan. Jadi insya-Allah pihak surau akan mengadakan satu majlis bacaan Yasin dan juga doa untuk mereka ini yang kita akan adakan pada 27 hari bulan 4 nanti, insya-Allah. Bisa nak nampak. Sekali lagi saya mengucapkan 12 tahun ke bawah, tolong angkat tangan. 12 tahun ke bawah. Okey, kalau ada. Okey, selamat raya Mak Zee Batin. 12 tahun ke bawah sahaja ya. Untuk makluman bagi anak boleh. dapat pergi balik tempat asal balik. Jangan ulang 2-3 kali ya. Belajar duduk. Pergi meja duduk. Pergi meja balik dulu ya.
Okey, lelaki pula. Terima kasih. Umur 12 tahun ke bawah. Yang 12 tahun kecil tak mau. Okey, lepas ni ada sesuatu yang istimewa. Saya akan datang dari meja ke Okey, tahniah dan terima kasih kepada Tuan Penghulu dan atas persediaan untuk menyampaikan semangat raya kepada anak-anak yang terus masuk pendaftaran, ambil peluang untuk jabatan Pembetua. Selamat datang kepada Ustaz Zaid Sekretariat orang yang memang tidak dapat dihubungkan dan sentiasa respon untuk memberi tunjuk ajar kesiaan. Terima kasih Ustaz. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang masih belum lagi mendaftar, sila pastikan anda mendaftar kerana pendaftaran ini dah 14 dan 15 Saudara Harizan balik yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, Saudara Harizal memang tentu tidak boleh dilupakan. Memang tentu dari segi kepakaran memasak apam badik memang tak boleh disangkal. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak buat tempahan untuk kenduri kendara ataupun jamuan raya, sila berhubung terus dengan beliau ataupun melalui saya. Melalui saya akan ada persen dia. Harga boleh unik. Okey, sekarang saya bersama-sama dengan Bing Kuku Lekor laluan Perlindah 9, 11 dan juga istimewa dan izinnya didatangkan juga bihun goreng yang menjadi penunggu setianya Puan Ita kita. Sepatutnya dia jual cakoi, hari ni tak ada. Mi goreng 2 bekas, beza dia mungkin sama kot. Mamak dan juga yang biasa. Bukan mamak yang goreng, Kak Ita yang goreng. Kerana saya tahu ada kalangan di sebut mamak, mereka tak nak makan. Tapi yang ini Kak Ita yang goreng. Okey, tadi saya dah sambung berkaitan dengan Harga Bubur. Kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, kita gambar dah. Video. Selamat Hari Raya. Mio. Ajak buat video tak? Selamat Hari Raya, Mak Azai Batin. Okay, ada siapa nak ucapan ke? Selamat Hari Raya. Mak Azai dan Batin. Okey, itu masuk TikTok. Sekejap, pegang gelap. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya. Okey. mana je Sampai kat dia habis. Betul ya? Okey, banyak. Dah. Sekejap, sabar. Bulan berapa sahabat? Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan. Rajab. Sahabat betul Rajab. Di sebelum sahabat. Tahniah keadaan. Ini buat takan di zona pergi haji. Masuk video. Kan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Boleh. Kita buat tunangan. Nampaklah makanan. Selamat Raya pula. Okey, selamat Raya. Selamat Hari Raya Mahal Zahid dan Batin. Okey, dah tahniah kampung Berawan Indah atas penganjuran Majlis Raya yang cukup meriah. Tahniah. Okey.
Puan. Ucapan sikit. Selamat Raya. Tak payahlah. Macam betul-betul kat mana? Daftar. Nanti jumpa Fahmi. Tak tambah dulu salah. Tak tambah dulu. Okey. Jumpa Abang ni. Duduk dekat ruang kelas ni. Datang kepada Sufi. Tu je. Alah. Habis dia tengok Asma nak bagi ucapan. Azmi dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Pada semua warga Simpang Pulai. Selamat Raya. Okey. Ini dah dapat belum? Kat sini. Okey. Selamat datang, ucapkan. Okey, kita dah juga. Ni untuk semua ni. Ini bilangan di semua. Mak bagi ucapan selamat Raya. Selamat Raya Mazhar Batin kepada semua penduduk Merendah dari saya, Rahim. Okey. Raya Mazhar Batin saya ucapkan kepada semua penduduk Merendah dengan ucapan Mazhar Batin. Kalau ada salah silap saya dari ujung rambut ujung kaki, saya mohon maaf. InsyaAllah tahun depan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Amin. Okey. Play. Selamat Raya. Okey, dah. Jadi calon. Dia panggil. Angka 6. Hujung pun tak laluan Marwah Indah 6. Hujungnya nombor 2. Tengah dia 5. 652. 652. Okey. 1 2 3 cameraman. Rezeki ke apa? Sebelum berhijrah. Gambar. Balan satu balan. Okey. Sini. Tanya ke apa? Sana ambil gambar, eh. Ambil. Hai, sini. Berapa Haji? 5. Ada. So, ambil gambar. Terima kasih ya. Kamu Beratur lebih dalam hampir RM25 lah. Dan isi dia semua yang kata kita boleh gunakan. Ada bihun, ada sos, ada susu, ada biskut, ada kopi, ada teh. Kopi tak ada, teh. Dan juga gula organik. Bihun. Dan 99% produk by Muslim First. Empat tujuh lima
Okey. Tahniah. Dari sini. Sudah. Okey, tak ada kan? Betul. Ya. Okey, nombor seterusnya. Mana? Open. Okey. Kaca lu. Mana pun kesenang buatnya. Bersepakat nak beri yang ke bawah dan ke atas terlebih satu, tergolong satu. Ada Noria. Kak No isteri Pak Munir Tadi cabutan betul aku dapat kan? Selamat datang Dr. Zahra. Baju sama. Makan apa yang ada Dr? Sampah tu masukkan dalam tong sampah ataupun logokkan setempat biar mudah tim yang menguruskan untuk mengambil sampah-sampah tersebut. Okey. Minta bantuan daripada sahabat-sahabat untuk bawa keluar. Ada 10 lagi hadiah yang ada untuk kita. Hai kamu. TV ya? TV. Okey. Cikgu Muhammad Iswan 1. Cikgu Muhammad Iswan 2. Siapa nak hangat itu? Nombor 542 Zahra. Mana Zahra Ustaz? Berkat kesabaran dan tolong jual laksa. Tak payah ambil dah. Okey. Okey, nombor seterusnya. Dua. 515 Sakasam 3. Berkat sabar menanti. Akhirnya. Tanya. Okey. Nak cuba tak gambar ni boleh? Main sini. Nak ambil gambar kenang-kenangan. Main sini. Main sini. Ada 10 orang. Ada 10. Siapa yang dapat main sini? Sini tak ada. Dalam tu ada duit ya. Dalam tu ada duit tau. Dalam tu ada hadiah duit. Ada duit raya. Nanti dulu. Ada 10 semuanya. Cari 10 orang. Mana 10? 10. Nak ambil gambar. Pasal kita buat kelainan pada tahun ini. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi, kita kongsikan bersama. Hadiah ni
sumbangan daripada pihak UNICEF. 4, 6, 8, 9. Ada seorang lagi mana? Seorang lagi siapa? Bawa kerusi. Bawa kerusi. Bakal kebeng tu je. Bawa kerusi. Janganlah gaduh. Bagi dia pula, bagi dia. Ha? Ni. Lagi test lagi. Jangan tukar atas tu. Sidang hadirin yang hadir. Okey, lambai selamat hari raya. Terima kasih. Kami pemenang apa ni? Sambutan bertuah pemenang. Okey, terima kasih. Kami semua pemenang hadiah misteri. Selamat hari raya semua. Bye bye.